Songket tenun warisan budaya, bunga tabur corak pilihan. Sama berhimpun di pagi raya. Salam diulur mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidilfitri. Bertemu sekali lagi dalam channel TV PSI Sekasih. Saya Nur Fadisha Kaisara binti Hafizi, wartawan cilik Sekasih akan membawa anda menyaksikan kemeriahan Jamaah Raya peringkat sekolah kami pada hari ini. Jom kita saksikan. Baik, bersama-sama saya ialah Encik Romi Zaili bin Muhammad Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Simpang 4. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Guru Besar ceritakan secara ringkas sambutan Hari Raya peringkat sekolah yang sedang berlangsung pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita dapat bersama menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah dalam suasana meriah, dan pada hari ini juga ya, semua guru, murid-murid termasuk ibu bapa ya terlibat sama dalam penyediaan makanan pada hari ini. Akhir sekali, mungkin Guru Besar ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya, silakan. Baik, saya mewakili warga Sekasih, terutama Barisan Pentadbir, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ya, warga sekolah, ibu bapa, anak-anak murid, termasuklah rakan strategik Sekasih pada tahun ini, dan saya merakamkan ucapan terima kasih di atas sokongan semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih atas perkongsian Guru Besar sebentar tadi. Sama-sama. Bolehkah saudara kongsikan apakah biskut raya kegemaran anda? Biskut raya kegemaran saya ialah Emma London. Bolehkah saudara kongsikan apakah warna baju raya keluarga anda pada kali ini? Tema baju raya saya tahun ini warna merah jambu. Tahun ini saudari beraya di mana? Tahun ini saya sekeluarga beraya di Kuala Lumpur. Tahun ini adik banyak dapat duit raya. Alhamdulillah, bolehlah dapatlah banyak duit raya juga. Hai, mari saya bawakan anda suasana sekitar jamuan Hari Raya sekolah kami. Kelihatan warga sekolah mengenakan pakaian Hari Raya yang cantik, sungguh berseri-seri. Mari kita lihat pula booth-booth yang terdapat pada hari ini. Dapat kita lihat banyak booth-booth yang menyediakan pelbagai menu Hari Raya yang lazat-lazat. Antaranya kita ada booth ayam goreng daripada PIBG. Di sini kita ada booth dessert atau pemanis mulut seperti kek dan juga aiskrim. Di sini pula ada booth pasta. Kemudian kita ada booth bihun sup dan laksa. Kemudian di sini pula booth sate, ada rendang, ada ketupat dan kulit kuning. Di sana juga kita ada booth air balang yang beraneka minuman rasa dan manis, serta booth biskut raya. Begitulah tadi sedikit bingkisan suasana sekitar kemeriahan sambutan Hari Raya sekolah kami. Saya Siti Sakinah binti Anwar Faris melaporkan untuk TV PSS Sekasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya pada semua guru-guru dan murid-murid. Terima kasih. Kami daripada AJK PIBG mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.